5 dinar ini harganya sekitar RM10,000. Memang nampak mustahil kalau nak keluarkan duit sekaligus. Tapi masalahnya bukan sebab tak ada duit, cuma simpanan belum cukup kukuh. Sebab itulah Public Gold perkenalkan akaun emas Gap Public Gold. Dengan akaun Gap, anda boleh mula simpan emas mengikut bajet anda serendah RM100. Simpan sikit-sikit, cukup gram dalam akaun, anda boleh keluarkan dalam pelbagai saiz, sama ada gold bar ataupun dinar mengikut matlamat anda. Bestnya akaun Gap ini, anda tiada komitmen dan tiada paksaan untuk menabung. Kalau anda seorang business owner, anda boleh alihkan sebahagian keuntungan syarikat ke dalam akaun emas Gap setiap hari. Kalau anda pembantu e-hailing seperti Grab, anda boleh menabung setiap minggu. Kalau anda makan gaji, anda boleh konsisten menabung setiap bulan. Jadi alasan tak mampu beli emas sebenarnya sudah tiada. Dengan akaun Gap, semua orang boleh mula dari bajet yang kecil sehinggalah item yang besar. Kalau anda berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu anda cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet tuan puan.